So kita ada bajet RM50 untuk akak. What? Dalam masa 10 minit akak pilih je apa-apa. Assalamualaikum kak. Sorry ganggu. Akak busy tak? Kalau akak tak busy ada rezeki untuk akak. Okay. Kita nak bagi akak teka dulu air apa dalam ni. Allahu Akbar. Bagi akak rasalah akak teka. Kalau akak teka betul, ada rezeki untuk akak ni. Okay. So kita daripada Coffee Star lah. Akak boleh rasa So dulu. this is coffee ke apa? Ya, kopi. Akak teka kopi apa? Akak minum kopi kan? Kopi dah lah banyak jenis. Akak teka lah dulu. Auzubillahi Jim. Malulah. Saya nak latte. Salah. Huruf depan apa? C. Cappuccino. Bukan. Apa huruf C? Okey, tak apalah. So jawapan dia sebenarnya caramel macchiato. Caramel. Oh. Akak follow tak Coffee Star? Tidak. Baru Boleh follow dulu. Okay, Buka TikTok. Ya. Tu yang purple kat atas. Okey. Okey. Tunjuk kat kamera akak dah follow. Cincin. Okey. So mendengar akak ni berani nak test kopi dengan kita. Walaupun jawapan ni tak betul, tapi kita tetap belanja di hari ni lah. So kita ada bajet RM50 untuk akak. Okay. Dalam masa 10 minit akak pilih je apa-apa. Janji cukup kali RM50. A few moments later. Dia ambil apa? Rice cooker. So akak datang sini memang nak beli rice cooker lah. Tidak, kita nak beli pantry. Barang pantry untuk office. Barang pantry untuk office. So kalau nampak kita orang terjah tu pakai baju purple ni, jangan lari pula. So ni RM50 untuk akak. Ni rezeki akak ni hari ni lah. Wangi. So jadilah macam akak ni, kalau kena terjah jangan lari. Jangan lari, terkejut je. Terkejut je. Thank you so much Coffee Star.